satu perkongsian yang saya nak kongsi dengan korang. Kat mana-mana pun korang takkan jumpa benda ni. Mungkin saya ada cerita sikit lah. Dulu, okey, saya tak tahu kakak dia siapa. Okey, dan mungkin ramai pun orang tak tahu. Saya selalu pergi rumah dia, tapi tak pernah dah bertemu ke apa. Satu hari, dia ajak saya pergi rumah, masuk lah. Lepak. Lepak lah. Mula-mula saya nampak arwah ayah awak. Dia kan selalu depan. Dia rumah hai. Assalamualaikum ke? Waalaikumsalam. Kori weh. Kori besar. Memang itu je. Memang style dia. Itu memang style dia lah. So saya rasa macam friendly welcome lah kan. Dengan welcome drink pun ada. So saya lepak kat rumah tu. Okay. Lepas tu dia agaknya dia pergi masuk dapur. Dia pergi buat air dapur. Jadi saya lepak lepas tu saya tengok dinding kan. Saya nampak ada banyak platinum tu. Platinum yang ada disc. Ada CD apa semua. Tapi saya tengok semua gambar orang yang seseorang yang saya kenal lah. Saya cakap, ni bukan Ella. Minat betul kau ni Ella ni. Itu impresi saya lah kan. Saya rasa macam okey, dia tak beritahu dia minat. Mana dia dapat menentang ni semua. Saya fikir tu. Lepas tu tiba-tiba boleh pula akak dia keluar daripada situ. Hey, hai, kawan Kori hai. Saya rasa macam dia ni macam mana dia boleh simpan Cik Ella kat dalam rumah ni. Saya macam pelik lah kan. Saudara ke? So bila dia dah keluar, bila tiba-tiba dia tengok kasut, cantiknya kasut. Dia try pula kasut saya. Lepas tu saya cakap, ni kenapa lah? Kenapa kau tak pernah cakap? Ni siapa ni? Kakak. Kau kan? Aku kalau mencarut Islam ni 2 huruf keluar. Aku tak nak cakap kat sini. Kau kenapa kau tak cakap? Waalaikumsalam ya. Ya Allah. Ya Allah. Terkejut lah. Allah, very shy lah dia pesan. Must bring number 8 mana. So itulah kejadian yang saya berlaku. Saya tak tahu tu kakak dia. Sampai sekarang lah memang saya jumpa dia lagi. Tapi betul lah pelik cakap. Yelah takkan aku nak pergi cakap satu dunia. Ella kakak aku, Ella kakak aku. Memang tak logik lah. Jadi kat situ saya rasa itu momen yang membuatkan saya lagi rapat dengan dia. Jadi bila kita tengok artis only, no entry, kita dah takut dah. Bawa akak dia. Kita escort akak dia, kita orang jadi chauffeur dia, kita jadi escort, bodyguard semua kita orang. Itu pengalaman kita orang lah masa kat Star dulu.